Shut up and sit down. Pemberian bantuan rakyat satu Malaysia atau BRIM 3.0 atau nama ringkasnya BRIM 2.0 ini, kita tingkatkan pemberian bantuan rakyat satu Malaysia atau BRIM. Di Malaysia apa bedanya? Gula monopoli, beras monopoli, ya, services sector Petronas kontrak monopoli. Di rakyat di bawah dapat nabuk, dapat BRIM. Beraturlah cium tangan yang berhormat ni. BRIM, yang atas brum sapu semua. Ya. Namun melalui maklum balas yang diterima, mereka sebenarnya sangat bersyukur dengan mengambil kira peningkatan hasil GST. Kerajaan bercadang membuat pemberian tunai secara one-off atau sekali sahaja seperti berikut. RM250. BRIM tidak perlu diteruskan. Kita raihkan kejayaan, kita tetap bersama, bersatu hati dan setia. Selamat Hari Merdeka. Why would you do that? That's not funny at all. Why would you do that to me? Why did you do that? Banyak lagi pendedahan mengenai Datuk Seri Najib Razak yang berbelanjasakan membeli barang mewah muncul hari ini. Isterinya Datin Seri Rosmah Mansor berbelanja besar sebelum Christmas. Termasuklah juga Najib Tun Razak, Presiden UMNO. Mereka ni adalah golongan kalangan yang bangang bagi saya. Mereka bertindak mengikut nafsu, mengikut cita rasa, mengikut kemahuan mereka, bukan mengikut kehendak rakyat. Cam muka-muka penyangak geng 14 ini, apabila mereka nak bertanding pada pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018 nanti, tolaklah mereka, jangan bagi walaupun satu undi kepada penyangak-penyangak ni semua. Saudara, baik, apa yang perlu anak muda lakukan? Saya kata pertama, gerakan kita ini bukan kerana marah, tapi mesti terpancar dari keikhlasan, hati nurani, damir yang mau perubahan ke arah kebaikan. Ya, sudah boleh kata tak mau parti ke politik, itu soal lain. Tapi saudara mesti tahu peraturan. Takkan nak boleh baca dalam utusan ni? Takkan nak boleh nonton dari TV3 atau dalam kurus Bureau Tata Negara? Kalau kurus Bureau Tata, anak kecil main api, Melayu dah hilang. Ya. Tetapi fakta ini tak diketengahkan. Now, faktanya ada tidak? Ada. Yang saya sebut ini ada. Sebab itu sudah kena tengok dan lihat alternative views. Kita terkongkong, apa yang disebut captive mind. Pemikiran kita dikongkong, nak dengar tak boleh. Jadi saudara, anak muda ni penentu. Sebab itulah dari segi Kerajaan Barisan Nasional, dia halang habis-habisan, tak boleh tembusi kampus. Kampus itu dia pusat ilmu, tapi dihalang sebab dia tahu rasmi anak muda ini memang dia dahagakan ilmu, dan selalunya dia memang mudah dicuit untuk berjuang. Anak muda yang lembab, yang menyokong UMNO Perkasa ni memang lembab tu. Ya, sebab selalunya anak muda dia begitu. Termasuk keluarga UMNO. Saya yang umpamanya besar, masa Jurnalist Melaya, ayah saya ketua UMNO bahagian, mak saya ketua wanita UMNO bahagian, abang saya ketua pemuda UMNO bahagian. Saya tak mau masuk UMNO. Saya bukan anti masa itu, tetapi saya rasa ada hal yang tak betul. Faham tak? Jadi saya, kalau saya dibesarkan dulu, keluarga saya memang keluarga UMNO.
Di kampung saya tak ada. PAN tak ada. Parti Rakyat tak ada. Satu kampung saya tak pernah kenal orang PAN. Dia tengok orang PAN ni pelik. Kenapa dia masuk PAN? Semua orang UMNO. Tetapi ia tidak semestinya menutup pemikiran atau pintu hati kita untuk mencari kebenaran.